mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Ini merupakan berita baik untuk skuad Harimau Malaya selepas memperolehi kemenangan menentang Laos. Selepas beberapa minggu dihimpit ketidakpastian, peminat bola sepak tempatan akhirnya boleh menarik nafas lega apabila bendera Malaysia kembali tertera di laman web statistik bola sepak terkenal dunia, Transfermarkt, untuk 7 pemain warisan yang sebelum ini digantung sementara status antarabangsa mereka. Perkembangan ini disahkan melalui semakan terkini di laman berkenaan pada awal minggu ini dan disahkan pula oleh beberapa sumber media sukan tempatan termasuk Nadi Bola yang melaporkan bahawa bendera Malaysia kini sudah kembali diletakkan pada profil kesemua 7 pemain tersebut. Ia sekaligus menandakan bahawa proses simakan dan rayuan yang dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM kepada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA sedang menuju ke arah penyelesaian positif. Untuk rekod, Malaysia sebelum ini dikejutkan dengan laporan rasmi FIFA pada 26 September lalu apabila Badan Induk Bola Sepak Dunia itu mengeluarkan keputusan hukuman terhadap FAM dan 7 pemain warisan negara berhubung isu teknikal dalam dokumen pendaftaran antarabangsa. Hukuman itu menyaksikan FAM dikenakan denda sekitar RM1.8 juta ringgit. Perkara itu berpunca daripada kesilapan teknikal dalam pengisian borang penukaran kelayakan pemain daripada negara asal kepada Malaysia yang kemudian disahkan mempunyai maklumat tidak lengkap dalam sistem pentadbiran FIFA. Bagaimanapun tiada unsur penipuan atau niat jahat dikesan dalam siasatan tersebut, sebaliknya ia lebih kepada kes kesilapan kecil dalam urusan dokumentasi. 7 pemain yang dimaksudkan itu ialah Gabriel Felipe Arocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Emmanuel Javier Machuca, Joao Victor Brandao Figueiredo, John Irasabal Iraurgi dan Hector Alejandro Hebel Serrano. Kesemua mereka merupakan pemain warisan yang telah disahkan memiliki hubungan darah dengan keturunan Malaysia dan pernah dipanggil menyertai skuad kebangsaan di bawah kendalan Kim Pan Gon pada sidi perlawanan antarabangsa sebelum ini. Mereka juga sebahagian daripada projek jangka panjang yang dirintis oleh DYAM Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor, TMJ, yang berhasrat memperkukuhkan skuad kebangsaan dengan gabungan bakat warisan yang beraksi di luar negara. Apabila isu FIFA itu tercetus, Transfermarkt yang kekenal dengan ketepatan data dan integrasi langsung dengan pangkalan maklumat FIFA serta Konfederasi Serantau mengambil langkah automatik untuk menukar status kewarganegaraan pemain-pemain terbabit kepada unknown atau mengembalikannya kepada negara kelahiran asal masing-masing seperti Argentina, Sepanyol, Belanda dan Brazil. Langkah ini menimbulkan kekeliruan dalam kalangan penyokong tempatan yang menyangka pemain-pemain berkenaan telah kehilangan status sebagai pemain Malaysia. Namun selepas siasatan lanjut, barulah diketahui bahawa perubahan itu hanyalah penyesuaian automatik sementara status rayuan Malaysia sedang diproses oleh FIFA. Kini, selepas hampir 3 minggu penuh debaran, laman Transfermarkt kembali menampilkan bendera Malaysia pada profil kesemua 7 pemain berkenaan. Ia menjadi petanda bahawa kesemua nama tersebut kekal diiktiraf sebagai pemain kebangsaan Malaysia di peringkat rekod rasmi. Sumber dalaman FAM mengesahkan bahawa rayuan yang dikemukakan ke FIFA telah diterima dan kini berada pada fasa akhir semakan dokumen yang melibatkan pengesahan semula dokumen salasilah keluarga, pasport Malaysia dan sijil lahir yang digunakan dalam proses naturalisasi. FAM juga dilaporkan telah menyerahkan bukti tambahan kepada FIFA bagi memperjelas kedudukan sebenar proses naturalisasi tersebut yang disahkan mengikut Undang-Undang Malaysia. Presiden FAM dalam satu kenyataan baru-baru ini menjelaskan bahawa pihaknya telah mengambil tindakan segera sebaik menerima notis rasmi daripada FIFA pada hujung September lalu. Menurut beliau, FAM telah menubuhkan satu pasukan khas yang diketuai oleh Setiausaha Agong FAM bersama perunding undang-undang antarabangsa bagi menyelesaikan perkara ini secara profesional. Presiden FAM menegaskan bahawa Malaysia tidak pernah berniat memalsukan sebarang dokumen dan segala proses pengesahan pemain dilakukan mengikut saluran sah serta mendapat kerjasama penuh daripada Jabatan Imigresen dan Kementerian Dalam Negeri. Beliau juga menambah bahawa FAM yakin semua pemain terbabit akan kembali layak sepenuhnya sebaik FIFA menutup kes tersebut secara rasmi.
Dalam masa sama, TMJ yang juga penasihat pasukan kebangsaan Malaysia turut tampil menyatakan pendirian tegas berhubung isu ini. Melalui satu hantaran di platform X, baginda jelaskan bahawa semua pemain warisan yang diserap ke dalam skuad kebangsaan telah melalui proses saringan rapi dan disahkan kerajaan Malaysia. TMJ menegaskan bahawa tiada cubaan menipu mana-mana pihak, malah segala dokumen pemain tersebut telah diperiksa oleh pihak berkuasa sebelum digunakan dalam urusan bola sepak antarabangsa. Bagi TMJ, kesilapan teknikal seperti ini tidak seharusnya dijadikan modal untuk menjatuhkan imej bola sepak Malaysia yang sedang berkembang pesat. Baginda juga mengingatkan penyokong agar terus memberi kepercayaan kepada FAM dan barisan pengurusan negara untuk menyelesaikan isu ini secara profesional. Perkembangan positif yang berlaku di Transfermarkt turut mencetuskan kegembiraan dalam kalangan penyokong tempatan. Di laman media sosial, ramai peminat bola sepak Malaysia berkongsi tangkapan skrin menunjukkan bendera Malaysia sudah kembali berada di profil pemain-pemain tersebut. Akaun rasmi Nadi Bola di platform X turut mengesahkan perkara itu dengan hantaran berbunyi, status di laman Transfermarkt sudah kembali ke asal dengan bendera Malaysia. Sama-sama kita nantikan esok. Hantaran itu menjadi tural dalam masa singkat dan disambut dengan ribuan ulang ciap serta komen yang rata-rata meluahkan rasa lega selepas beberapa minggu penuh tanda tanya. Sementara itu, beberapa laporan lain turut menyebut bahawa FAM kini sedang menyediakan laporan penuh untuk dihantar semula ke FIFA bagi tujuan pengesahan muktamad. Dokumen tambahan itu termasuk pengesahan notari daripada pihak berkuasa tempatan di negara asal pemain serta dokumen undang-undang kerajaan Malaysia yang mengesahkan status kewarganegaraan mereka. Difahamkan 2 daripada 7 pemain telah pun selesai proses semakan dan berkemungkinan besar akan diumumkan sah sepenuhnya sebagai pemain Malaysia dalam masa terdekat. Dari sudut teknikal, isu yang dihadapi FAM ini sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa dalam bola sepak moden. Beberapa negara seperti Indonesia, Qatar dan Morocco turut pernah berdepan situasi sama apabila FIFA meminta penjelasan lanjut berhubung status pemain naturalisasi. Dalam kebanyakan kes, isu tersebut berpunca daripada kekeliruan antara istilah citizenship, kewarganegaraan sah sesebuah negara dan national team eligibility, kelayakan mewakili pasukan kebangsaan di bawah artikel 5 hingga 8 statut FIFA. Maka tidak hairanlah apabila kes Malaysia turut memerlukan masa untuk disemak semula dengan lebih teliti agar tiada pelanggaran teknikal berlaku di masa hadapan. Dari perspektif lebih luas, apa yang berlaku sebenarnya membuka ruang penambahbaikan besar buat FAM. Kesilapan teknikal yang berlaku menjadi pengajaran penting agar setiap prosedur naturalisasi pemain diperincikan dengan lebih teliti dan disahkan melalui perunding undang-undang antarabangsa sebelum sebarang pendaftaran dilakukan. Dalam masa sama, langkah pantas FAM menghantar rayuan dan kejayaan mengembalikan semula bendera Malaysia di Transfermarkt menunjukkan bahawa Badan Induk Bola Sepak Negara masih berada di landasan yang betul untuk mempertahankan integriti bola sepak Malaysia di peringkat global. Kini, tumpuan seluruh rakyat Malaysia kembali terarah kepada tindakan susulan daripada FIFA. Sekiranya semua dokumen diterima dan disahkan tanpa sebarang masalah, kesemua 7 pemain ini dijangka boleh dipanggil semula untuk tugasan antarabangsa Harimau Malaya pada bulan depan. Ia sekaligus mengembalikan kekuatan pasukan kebangsaan yang sempat terganggu ketika isu ini mula tercetus hujung September lalu. Tambahan pula, kehadiran semula pemain berpengalaman seperti Hevel, Holgado dan Machuca amat ditagih bagi memperkukuhkan bahagian tengah dan serangan Malaysia menjelang kempen kelayakan Piala Asia dan ke Piala Dunia di masa hadapan jika ada rezeki. Walaupun belum ada pengumuman rasmi daripada FIFA berhubung keputusan muktamad rayuan FAM, perkembangan terbaru di Transfermarkt memberi bayangan bahawa keputusan positif bakal diumumkan dalam tempoh terdekat. Dengan langkah pantas FAM, kecekapan pasukan undang-undang serta sokongan penuh TMJ dan seluruh penyokong Harimau Malaya, isu ini dijangka berakhir dengan baik. Yang pasti, kembalinya bendera Malaysia pada nama 7 pemain warisan itu bukan sekadar simbol di laman web. Ia tanda bahawa semangat bola sepak negara masih teguh dan tidak mudah goyah walau diuji oleh ribut peraturan antarabangsa.